31 Ogos. Tahun? Hai guys, sempena bulan kemerdekaan ni, Maidin dan juga Oligo nak tanya beberapa soalan kepada pelanggan-pelanggan kesayangan Maidin mengenai Malaysia. Jom kita tengok, diorang tahu ke tak? Let's go! Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan? Tanggal 31 bulan 8. 57. Betul! 31 Ogos 1957. Betul! Dapat dia apa? Okey, sabar. Kita ada hadiah. Ada lagi soalan. 31 hari bulan 8. Tahun? Tahun 2026? 1957. Ya. 1957. Okey. 1975. 16 September. 31 Ogos. Tahun? Adik jawab. Firdaus jawab. 31 Ogos 1957. Betul. Apa maksud warna kuning pada jalur gemilang? Warna diraja. Kenapa? Kedaulatan diraja. Betul. Warna biru untuk apa? Dekat warna biru dekat jalur gemilang untuk apa? Perpaduan. Betul. Okey, warna merah dekat jalur gemilang melambangkan apa? Negeri Selangor. Apa nama tokoh bapa kemerdekaan Malaysia? Bapa kemerdekaan Tun Abdul Razak, Tun Abdul Rahman. Betul. Bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman. Betul. Apa nama stadium tempat sambutan kemerdekaan yang pertama? Tun Razak kan? Salah. Astagfirullah. Stadium apa? Sebut. Stadium Merdeka. Betul. Berapa kalikah laungan merdeka? 7 kali. Okey. Betul. Pandai. Apakah nama bendera Malaysia? Jalur Gemilang. Betul. Apakah jalur yang ada pada jalur gemilang? 14. Thank you Oligo dan selamat Hari Merdeka. Terima kasih Oligo. Terima kasih Oligo. Terima kasih Oligo. Terima kasih Oligo. Selamat Hari Merdeka. Terima kasih Oligo Coco. Selamat Hari Merdeka. Terima kasih Oligo. Salam kemerdekaan Malaysia. Thank you Oligo. Terima kasih Oligo 67. 6, 7.